kita wawancara. Okey, ni salah seorang calon SMA. Okey, jap saya letak tripod ya. Okey, perkenalkan diri. Kelas mana? Siapa nama? Nama saya Muhammad Al-Mashid bin Muhammad Nasruddin daripada kelas 4H. Pak H. Hilman, ini periksa Tauhid kan? Macam mana Hilman? Perasaan? Pasal agak takut lah sebab apa ni CJ pertama lah. CJ pertama besar. CJ pertama besar ya? Oh. Hilman, sebelum-sebelum ni Tauhid dapat macam mana? Tak kena gila lah. Tak kena gila? Pernah lulus? Tak pernah. Tak pernah lulus? Tak apa Hilman, bulan untuk ini semoga mudah urusan hari ni ya. Okay, pilih kawan yang lain untuk diwawancara. Fakri Azmuddin. Okey. Okey, saya akan Fakri. Video dia nak interview. Dia nak interview. Tepi tak? Oh nak pergi dongang. Geng kau. Basah ni. Okey, Fakri. Rambut berspek tu. Okey, Fakri. Fakri. Perkenalkan diri, kelas mana? Pasang kamera. Kenapa saya Ustaz? Sebab Ilman dah kena. Dah petik kau. Dah Ilman petik anda. Weh, mana? Okey, jawab. Perkenalkan nama, kelas mana? Nama Muhammad Fakri Azmuddin. Okey, kelas 4 Hidayah lah. Okey, Fakri, untuk Tauhid ni, apa perasaan? Oh, debar. Berdebar Sebab Tauhid susah. Ya, Tauhid susah. Macam manakah kita panggil history Fakri dengan Tauhid? Gagal lah. Straight gagal? Gagal. Gagal straight. Okey, tak apa. Cuba. Kita cuba hari ni ya, semoga berjaya untuk mengubah takdir. Betul. Okey, pilih kawan yang seterusnya. Aduh. Kenapa tak ada kawan? Alah, kesian. Kosip. Okey, Kosil. Okey, Kosil. Perkenalkan diri, Kosil. Kelas mana? Nama saya Muhammad Ashid Qasim. Kelas 4H. Okey, Kosil. Cuba ceritakan sikit macam mana pengalaman anda dengan subjek Tauhid ni. Gagal. Sepanjang daripada ni sekolah, gagal? Oh, agak-agak macam mana hari ni? Makbul dapat. Mabuk dapat. Jangan kenapa tak ada mabuk? Susah sangat ke Tauhid ni? Tak apa. Tak apa. Okey. Tak apalah Pula lah untuk Kosil. Cuba pilih seorang lagi kawan. Muzaffar. Ada Muzaffar. Yes. Ada Muzaffar. Mana ada Muzaffar? Kau Ustaz Zahid. 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 Zahid di tengah kering sekarang. Yang tak mana tak Saya simpan dalam YouTube saya je. Nanti berat. Okey. Inilah Zahid yang disebutnya tadi. Okey, Zahid, perkenalkan diri sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahid. Saya dari kelas Hidayah. Masa. Zahid, macam mana rasa untuk subjek Tauhid ni? Bawa sikit sebab tak ngapai benda tu. Tak apa benda. Berapa bulan dah Zahid belajar Tauhid ni? 7 bulan. 7 bulan? Oh, 7 bulan ya. Sepanjang ni gagal semua. Tak pernah lulus. Aduh. Tak apa. Semoga dulu hari ni ya. Kita pilih seorang lagi member yang lain. Nabil. Nabil. Okey, Nabil. Ya, ini Nabil bintang RTM. Assalamualaikum. Saya tak kata apa-apa. Nabil. Okey, Nabil, perkenalkan diri Nabil. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil Dani bin Muhammad Najib.
saya daripada jalur SMA. Okey. Ini kita orang akan menghadapi ujian Madah Tauhid. Okey. Nabi macam mana tauhid ni? Susah senang? Saya awal tahun tu rasa susah juga. Susah Lepas tu lepas raya ni nampaklah sikit-sikit. Okey. Tertinggi Nabi dapat benda tauhid? Tauhid ni 86. 80? Simulasi 80? 86. Oh, dapat mutai ya? InsyaAllah. InsyaAllah Okey, Nabi boleh pilih kawan yang lain? Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Okey. Hakimi dulu. Ada Hakimi. Ashraf Hakimi ada sini. Boleh je. Pandai cancel je. Duduk. Berdiri, sampai berdiri dah. Basah. Okey. Ini Ashraf Hakimi. Okey, Ashraf Hakimi, tolong perkenalkan diri. Alah, punya game mulu. Basah. Ibu budak mustang. Deda. Kau duduk. Ikut turn je. Bukan benda pun. Iyalah. Dia nak simpan buat kenangan tu. Nama tak? Okey. Nampak tak? Nampak saya mereka. Tak kisah. Tak nak. Kelas mana Ashraf? Kelas 4 Taufik. Okey. 4 Tauhid Okey Ashraf, macam mana sejarah sebelum ni dengan subjek Tauhid ni? Apakah performa anda? Payah sikit Tauhid ni. Payah sikit Paling tinggi dapat apa? Paling tinggi 40. Aduh, bahaya tu. Semoga Ashraf dapat lebih tinggi lah. Okey, manakah masa seterusnya kita akan pergi? Hafizuddin. Cucu siapa? Cucu Harun. Ni selebriti Cenor ni. Okey, Hafizuddin. Ya. Ini Hafizuddin, pemilik LC, iPhone. iPhone Pro Max. Okey. Hafizuddin, kenalkan diri sikit. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizuddin. Saya dari kelas 4D. Saya tak buka cek. Sudah. Okey. Hafizuddin sebelum ni macam mana? Tak sabit tarik. Gagal serta-merta. Gagal serta-merta. Notari lah. Agak hari ni? Jahit okey. Tak apa. Kita target tinggi. Dalam kelas tak? Dalam kelas Okey, boleh.